Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basuh balik awak di Kota Gadang. Mudah-mudahan di sana yang ada di kampung dan yang ada di perantauan selalu sehat walafiat, murah rezeki dan dimudahkan segala macam urusannya. Pagi ko di Peliang hampir-hampir hadir di Pasar Pagi Kota Gadang. Pasar Pagi Kota Gadang merupakan suatu pasar di mana kegiatan jual beli yang dilakukan oleh mandeh-mandeh awak untuk menjual sayur, ikan, kuih dan segala macam kebutuhan awak cari di pasar pagi kini ko lagi agak cerah ceria, di mana penjual pembeli melakukan transaksi jual beli. Di antaranya ada yang menjual paku ko ya cocok, ada yang membuat paku ko campur je pesi, ada pula yang membuat paku kiluak ko dirandang je pesi, ada yang digulai je pesi, ada pula yang dirandang. Mungkin sanak saudaranya yang ada di rantau manitik mungkin salero dia mencari paku yang dijual oleh mandi-mandi aku. Kita akan tanya nih. Oh, ni lah jam barat tadi keluar dari pasar aku. Jam setengah tujuh. Setengah tujuan. Para buah tadi kuih nama bakal jual tadi kau serenyo. Membawa dari rumah 200. 200. Ikut tinggal seketik ni yo. Ayolah, kau nemu kuihnya kau? Kau pempek dan celai kau? Itu roti goreng. Roti goreng. Mudah-mudahan sukses selalu ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Wah. Wah, iku gadang ya. Iku 7.000 sekilo. berapa bariknya ko ikan patin ko? Anggap sini mau balik kilo dulu. Mau balik kilo. Berapa harganya ko kena siku ko? Siku aku. 5 balai kali 2 balai. 5 balai kali 2 balai ya. Apa sedang cili kok kenapa? Ila dun sana iku ikan patinnya gadang mana aku ha. Pilih dong nih. Ragonya 5 balai kali 2 balai. Tu. Iyo. Iko paku gani yo. Berapa sekabik paku ko? Sampai 2.000. Oh, sekabik 2,000. Berapa beda paku dan cek paku aku? Kadua. Kadua pun tu anak karancak tu. Randang pensi. Ha? Randang pensi. Oh, paku kalua. Ke pensi. Randang pensi. Oh, randang pensi. Ialah di sana. Paku kalua tu randang pensi. Aku kuliner kampung. Alah masak ni. Oh, aku sudah menggiling baru. Oh. Ya. Dari mana? Tapi nan kapatang ke Oh, juga. Nampatan juga, Bang. Iya. Kau masukkan kat. Aku ada rabung di sana. Pada lu ragu rabung ke biasanya kau ni. 20,000 sekilo. Yang mana ni ke pasar tadi kau? Yang mana? Kau menjual ya paku ya. Yalah. Mudah-mudahan banyak larisnya ni ya.
Kau mak apa? Kau mak beli goreng. Berapa goreng mak kau? Hampir 5,000 ada sana. Orang rantau goreng di kampung kau hampir 5,000. Jadi kalau ada sana kau pulang bersama besok balik goreng ni kau. Tuan murah meriah. Aku martabak ini. Iyo martabak aku patah lama suat kau tapi taknya subscribe tu. Kenapa subscribe kau? Channelnya. Dah ada channel lah. Tapi dia pilih hampir-hampir ni. Tengok macam ni lah ini. Hei. Iya, dia pilih hampir-hampir. Aku dari sana kalau pulang kampung, aku tahun 2020 hampir ke banyak pulang bersama. Aku kuih ni aku banyak mana aku haris manis. Aku keadaan pasar pagi di sana. Uni telah masuk YouTube dulu kan. Iya, kau ulang balik karena banyak permintaan orang rantau tolong uni-uni waktu urut balik kecilnya. Iyalah, iyalah kami kampung kami. Tapi yang pempek ni kau. Ialah ni murah meriah ni yo. Orang rantau. Yang murah rezeki ni. Lah di sana awak balik aku dari pasar pagi kini kau. Sana yo aku Kutu Gadang di sana.